Raja di sebelah menunjukkan graf taburan normal bagi pemboleh ubah rawak selanjar X. Nyatakan min bagi X. So, kita tahu bahawa yang tengah ini, dia adalah dia punya mean, mode dan median. So, jawapannya ialah 15. Okey, B. Ungkapkan rantau berolek Q dan A dalam tata tanda kebarangkalian. So, yang Q punya, dia adalah kebarangkalian bahawa X lebih besar daripada 18. Untuk A punya, dia adalah kebarangkalian X kecil daripada 12. Okey. So, C, jika PX kurang daripada 18, ialah 0.7635. Cari nilai lebih besar. Okey, dan di antara 15 dengan 18. Okey. So, di sini, kalau saya nak cari yang Q punya, so yang ini. Okey. So, yang dia bagi ini ialah kurang daripada 18. Kurang daripada 18 ialah sini. Okey. So, sini punya ialah 0.7635. So, lebih besar itu ialah di sini. Semua hasil tambah ialah 1. So, yang ini dia adalah sama dengan 1 tolak 0.7635. Okey. 1 tolak 0.7635. So, dia adalah 0.2365. Okey. So, yang ini dia nak cari di antara 15 dengan 18. So, kita tahu bahawa ini ialah 0.2365. So, kebarangkalian untuk X di antara 15 dengan 18, kita tahu bahawa semua ialah 1, setengah ialah 0.5. So, 0.5 tolak 0.2365. So, kita ada 0.5 tolak dia adalah 0.2635. Satu pemboleh ubah rawak X bertabur normal min 16 bersimetri pada X sama dengan 12. So, inilah dia punya min lah. So, kita tahu bahawa dia punya min itu ialah dia punya paksi simetri. Okey, so nyatakan nilai min. Min itu ialah 12 lah. Lakar taburan normal itu dan rorekkan rantau yang mewakili X di antara 10 dengan 15. So, di sini kita ada satu taburan normal macam ni. So, dia punya min itu ialah 16. Okey. So, dia nak cari X di antara 10 dengan 15. So, 10 dengan 15, sini 15, sini 10. So, inilah dia punya bahagian dia. Okey. Saya buat kesilapan. Dia punya min bukan 16. Dia punya min ialah apa? 12. Okey. Dia punya min ialah 12. Okey. So, 12. So, 10 dengan 15. 10 dengan 15. Okey.